Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tommy Nasyaim. Okey, korang semua apa khabar guys? Semoga sihat Alhamdulillah, ini adalah batch terakhir untuk dipostkan. Terima kasih tahu kepada sudah yang membeli guys. Ini mungkin ada dalam 35 parcel. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih korang semua yang sudah kongsi rezeki dengan membeli saya punya produk makanan. Selepas ni insya-Allah besok saya pergi beli barang masak lagi untuk yang batch bulan puasa. Siapa-siapa yang nak beli untuk bulan puasa nanti, korang boleh WhatsApp saya. Nombor WhatsApp saya ada di setiap nombor. Ada link WhatsApp di setiap video saya tu ada. Terima kasih sangat-sangat sudah support saya tak sangka korang semua support saya. InsyaAllah saya ada target nak jual 2000 bungkus. Kenapa saya targetkan 2000 bungkus? Sebab saya dah kira insyaAllah boleh dapat lah untuk membeli kereta guys. Sebab saya baru tahu yang kereta tu sangat saya sangat perlukan, dikarenakan banyak appointment jauh-jauh yang melibatkan saya satu family saya kena pergi macam itu. Jadi insyaAllah korang doakan semoga saya dapat capai target. Saya nak beli kereta biasa-biasa je guys, beli Azia ke ataupun Saga macam tu. InsyaAllah korang doakan tahu macam itu. Untuk apa, tengoklah kalau dapat 2 bulan lagi saya beli terus. Nanti apa-apa saya akan update di dekat YouTube ni lah. Macam itu. Ini mungkin dalam petang saya akan postkan semua. Petang nanti saya akan postkan. Sebab kena masukkan alamat dulu satu-satu guys. Alhamdulillah lah rezeki. Tak muat batu. Ini ada campuran apa? Campuran produk skincare pun ada, minyak pun ada. Tapi 90% dia produk makanan lah. Macam gitu. Apa lagi saya nak cakap Okey. Saya nak uruskan anak saya dulu. Sebab ketiga-tiga anak saya sekarang dia tengah sakit. Lepas tu nanti nak pergi kedai runcit sekejap, nak beli barang nak beli ayam untuk saya makan tengah hari ni. Okey, ikutilah perjalanan saya hari ini guys. Jangan lupa subscribe. Okey guys, jadi sekarang saya tengah suap tadi dengan Yusof. Diorang demam, sakit. Tiga-tiga anak saya sakit hari ni. Dia macam tarik sini, duduk sini. Makan jangan pergi mana-mana tau. Makan duduk satu tempat, duduk diam. Dah sekolah kan. Yusof, duduk elok. Jadi dia ni demam sesama batuk. Ni demam sesama batuk. Yara pun sama, demam sesama dan batuk. Jadi kena apa, uruskan diorang dulu lah guys. Kena nak. Tapi sekarang dah agak okey dah. Sebab semalam petang saya beli apa, beli sirap dekat farmasi. Sirap ubat. Macam itu. Sekarang semalam diorang muntah, tak nak apa, makan sikit je terkeluar. Kan Yusuf? Ni hari ni baru ada selera makan. Baik. Sedap ke? Sebenarnya diorang boleh makan sendiri, tapi sebabkan dia masih demam lagi. Lepas tu saya tak nak bersepah-sepah kan. Biasalah budak-budak kalau makan bersepah kan. Jadi biarlah saya suap. Terima kasih.
Ni. Okay guys, budak berdua ni dah siap dah. Tinggal nak tengok budak kat depan pula. Ada lagi satu. Yara, kita tengok Yara. Dah. Tak siap dah. Jom ke depan. Cepat. Yeay, sudah. Dah, jom. Jom. Ni Yara. Hai. Cantik upin-ipin ke? Tarik makan apa tu tarik? Makanan yang goreng lah dia. Sini. Tak pakai seluar ke tak apa? Tak apalah, kat rumah je. Kan? Yara. Tengok sana. Sana tengok. Tarik, jangan lompat-lompat, nanti kena adik. Jangan lompat-lompat macam tu, nanti kena adik. Kita orang malam-malam tidur kat luar sini guys. So dekat sini. Tepi ni tempat barang baby. Saya tidur dekat tepi sana. Sebab kat sana tak muat. Macam ni lah kehidupan kita orang sekarang. Masih dekat rumah sini lagi. Okay, untuk yang tanya Tommy masak kat mana? Saya masak kat sini guys. Masak dendeng, rendang, sambal jaring semua. Bila saya masak benda tu, saya turunkan gas ni. Jadi ini dah terbaik. Dah good terbaik dah saya adjust tempat masak ni. Kita manfaatkan walaupun kecil. Beli ayam. Dijual ayam. Kau separuh? Separuh ada. Yang separuh. Potong aja. Beras kilo tak ada? Beras timbang? Beras timbang. Tak ada. 5 kilo ada. Oh. Tu ayam. Mana? Nak yang ni lah. Yang banyak daging. Kosong. 11.4. 11.4 Boleh lah. Potong potongkan sekali Kat sini kedai runcit ni lengkap lah. Dia dijual ni bawang. Semua ada. So, makanan frozen pun ada dijual. Ni suasana kampung guys. Kat area rumah saya. Okey sahabat semua, itu saja untuk video saya pada kali ini. Minta maaf lah buat video biasa-biasa dulu sebab saya masih kumpul-kumpul idea lagi nak buat video apa macam mana kan. Sebab saya dah dulu terlampau lama sangat off, setahun off, jadi macam nak kumpul balik idea-idea yang macam dulu lagi buat video. Sekarang ni saya rasa macam agak kaku sikit buat video, tak tahu nak cakap apa. Saya selalu berfikir, kalau saya buat video ni orang nak tengok ke? Kalau buat video ni orang nak tengok ke? Kalau saya cakap macam ni nanti orang kecam tak?
kalau saya buat benda ni nanti orang tegur ke tak macam tu. Jadi itulah, mungkin dah semenjak bertambahnya umur, fikiran saya ni makin matang kot agak. Beza dengan dulu. Kalau macam dulu apa-apa je saya hentam, saya cakap je. Lepas tu tak fikir pun buat video ni salah ke, buat video tu salah ke, macam gitu. Okay. Terima kasih yang dah nonton video saya. Doakan semoga target saya untuk menjual 2000 bungkus tercapai dan saya boleh beli kereta balik lah. Macam itu. Okay, saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua dan bye-bye.